akhirnya dia kemudian balik kepada Rafizi punya grup. So kalau kita tengok mereka yang dikatakan pro Rafizi, kalaupun dia tidak pro Rafizi directly, tetapi indirectly ada orang kata dia pro Rafizi. Tapi forgive me kalau ada yang anggap demikian. Antaranya siapa tuan-tuan? YB Said Ledang, itu memang kita tahu pro Rafizi lah. YB Akmal Nasir, itu memang kita tahu memang pro Rafizi. Chan Lee Kang memang pro Rafizi. Chan Lee Kang kekal lah mesti. Tetapi dua ini naik sebagai menteri penuh dan timbalan menteri. Kan? Menteri penuh dan timbalan menteri. Kenapa? Sebagaimana di AP tadi, sekarang kau bising kerana nak reform. Aku bagi kau jawatan, kau pegang jawatan, esok kau angkat sumpah, kau tak boleh kata tidak boleh, kerana depan tuanku kau kena angkat sumpah, kau kena buat reform itu. So sekarang menteri yang melibatkan yang untuk Rafizi pula dilantik Akmal Nasir. Saya kata, kenapa kena lantik Akmal Nasir? Okey tuan-tuan, bagi Ceplos, dia akan kata, tengok, sudah checkmate dah. Dia lantik Menteri Rafizi. Kalau Menteri Rafizi tak perform, bermakna yang salah Menteri Rafizi. Aku tarik balik. Bagi Ceplos, dia kata, kau nampak PMX tu sanggup dia lantik orang yang pro Rafizi, menunjukkan tak ada pun dia anti kepada Rafizi, dia lantik juga pro Rafizi. Okay, on Ceplos side itu pandangan mereka. Tetapi on Hero side, dia ada prejudice. Dia pelik sikit. Kenapa tiba-tiba nak lantik Akmal Saleh? Akmal Nasir di dalam Menteri Ekonomi. Adakah ini cara untuk mengkambing hitamkan tim Rafizi kalau kerajaan kalah dan tidak perform lepas ni? Itu on the other side punya pemikiran pula. What if 1.5 tahun tuan-tuan, bukannya satu tempoh yang panjang untuk siapa-siapa pun, Hanayoh ke, Akmal Nasir ke, siapa ke menteri baru untuk buat apa-apa perubahan di kementerian baru. Kalau dia kementerian lama tak apa. Kalau contoh Chan Lee Kang, dia dah 3 tahun dekat situ contoh. Kalau contoh menteri-menteri lain yang mana lama, tak apalah. Even Anwar Ibrahim dah 3 tahun dalam Kementerian Keuangan, okey lah, tak apa. Tetapi untuk orang baru seperti Akmal Nasir, kan, kita kata Akmal Nasir, even Atta Kurup, mereka tak boleh buat polisi baru. Mereka kena laksanakan polisi lama. They have to implement the old policy. Dia orang tak boleh datang dengan polisi baru. Tuan-tuan, nak buat polisi ni bukan senang tau. Sekurang-kurangnya 6 bulan ke setahun hanya untuk nak buat groundwork saja. 6 bulan ke setahun untuk buat groundwork pada satu dasar. Lepas itu nak kena lobby dan sebagainya, another 6 months. Itu baru setahun setengah dah. Lepas itu implement for the next 2-3 years, 3-4 years. Sebab itu kenapa Rafizi kata dahulu, the first 2 years adalah untuk kita buat semua dasar. Dasar itu kena buat. Kita buat, kita kaji, kita minta kebenaran. Kemudian tahun kedua masuk tahun ketiga adalah untuk implementation, pelaksanaan. Kan? Kemudian the rest adalah untuk kita memastikan dia berjalan lancar. Now this is already on the 4th year. Dah masuk tahun keempat dah. Kita pilihan raya September 2027 paling lewat. September 2026 setahun, 27 2 tahun. Less than 2 years kena buat sesuatu. Itu pun kalau pilihan raya 2 tahun lagi. Kalau pilihan raya tahun depan. So apa yang Akmal boleh buat dan yang lain-lainnya boleh buat hanya sekadar melaksanakan polisi lama. Tetapi kalau orang luar dia tak tahu, tengok dah lantik dah Menteri Hero, so dia kena buat lah reformasi baru. Setahun setengah tak cukup baik. So apa dia boleh buat? Okay, bagi Akmal, ni Akmal, abang seorang ni pesan pada Akmal ni abang pesan abang, sebab abang saya tua daripada dia kan. Pesanan abang adalah, kau kembalikan fokus kepada padu dahulu. Akmal Nasir, awak fokus kepada padu. Fokuskan kepada padu. Make sure bahawa padu dilaksanakan. Itu yang pertama. Kedua, fokus kepada polisi-polisi sebelum ini yang Rafizi dah buat. Dan saya percaya bahawa bila Amir Menteri Keuangan kedua pegang portfolio Menteri Ekonomi, dia tak boleh buat. Bukan kerana dia tak pandai, dia bodoh, bukan. Sebab dia terlalu overwhelmed dengan Menteri Keuangan. So bila dia pegang satu portfolio baru yang dia pun tak faham, dan dia tak in communication tau dengan Rafizi. Rafizi punya brainchild dia. Dia punya eksperimen.
So bila dia masuk, dia nak kena belajar balik semua, dia tak faham. Dia tak tahu, so dia nak implement tak boleh. So that is why saya rasa kenapa kalau sebelum ni tuan-tuan perasan, budi tidak dilaksanakan menggunakan padu. Sepatutnya RON 95 hanya yang layak saja dapat, tetapi ini semua dapat. Kan? Perasan tak? Hanya semua dapat. So Akmal tugas dia tak perlu buat polisi baru pun. Padu. Satu lagi apa? Apa nama? Gaji progresif. Gaji progresif, padu, IKR, IPR itu kena teruskan. So dia kena teruskan polisi apa yang ada sebelum ini. Dan dia ada polisi-polisi ekonomi sebenarnya. Dan menariknya tuan-tuan, dia dah boleh cakap dengan Rafizi. So in a way bijak juga PMX ni kan. So dia tahu aku ada satu formula ni. Tapi aku tak boleh buka formula ni sebab dia ada password. Dalam ni aku tahu ada makanan yang sedap, tapi aku tak boleh buka makanan ni kerana ada password. Dan orang yang ada password ni aku dah halau. Aku dah halau dulu. Alamak kan. Aku ingatkan dia tak termakan lah. Dia takkan letak jawatan gaji besar tu. Tapi aku dah halau dulu. Macam mana Aku minta dia balik, dia tak nak. Mati-mati dia tak nak. Dia tak nak datang balik. Dia pernah dipanggil balik, dia tak nak. Jangan letak jawatan, dia tetap letak jawatan. Macam mana? Keting, ada idea atas kepala dia. Apa dia? Aku panggil lah budak dia. Aku letak dia budak dia kat situ. Kalau budak dia tak pandai buat kerja, nanti budak dia kena maki. Tapi paling-paling kurang, budak dia nak tak nak, kenalah. Kenapa? Kenalah tanya. Password dia apa baik? Tolonglah, aku ni dah aku sekarang ni dah on hot stove dia ni. Kan? Aku di atas kuali panas ni. Nak tak nak aku kena buat kerja, tolonglah. Brilliant tuan-tuan. Brilliant. Kan? Satu lagi betul. RMK 13 tu adalah idea daripada Rafizi. So pelaksanaan dia macam ni, kadang-kadang idea ni dia bukan semua dia letak kat situ tuan-tuan. Kita kena faham. Idea bukan semua dia letak kat situ. Dia akan bagi heading, dia akan bagi secara umum, tapi detail dia yang tahu sebab plan tu dia punya. Formula itu dia punya. Puadok sindir formula Rafizi. Bawa kau tahu kan? Yang formula Rafizi itu rupanya itu dia. So akhirnya, okay, balik kepada cerita tadi. So itu grup Rafizi. So apa tujuan dia dilantik saya kata bahawa saya nampak yang paling utama sebenarnya timbalan dia adalah Syed Ibrahim, menteri dia adalah Akmal Nasir, sebab kedua-duanya ada formula yang menteri sebelum ni tak boleh perform. Di bawah atau kurup nanti tuan-tuan dia ada beberapa 5 New Energy Transition Plan, NETP. New Energy Transition Plan yang sangat besar plan itu. Antaranya adalah carbon credit. Carbon credit antaranya adalah carbon credit, renewable energy dan sebagainya, yang memerlukan satu menteri fasih tentang perkara tersebut. Dan yang fasih tentang perkara itu adalah Rafizi dan siapa tuan-tuan? Nik Nazmi ya. Tapi dua-dua tu dah tak nak masuk. So bila letak dua ini nak tak nak, jom bro kita lepak jap. Aku tak faham lah apa yang kau bentang ni. Explain jap. Pegawai menteri ada? Ya, pegawai menteri ada. Tapi pegawai menteri bukan semua tahu semua. Yang tahu semua menteri. Yang ada the bird's eye view of everything is the minister. Pegawai kerajaan ni adalah okay, jabatan ni ada ni, jabatan ni ada ni, jabatan. Tapi dia don't talk to each other. Yang ada the whole plan adalah menteri. So 1.5 years kena fokus yang itu. Namun begitu, okay, dia satisfy DAP, dia satisfykan Rafizi. Sebab nak tak nak, kalau dia nampak bila Rafizi tak ada. Okay, ni satu lagi. Dia dah nampak, Perdana Menteri nampak dengan ketiadaan Rafizi sangat menyukarkan, terutama daripada segi perkembangan ekonomi. Tuan-tuan perasan tak?